You rasa you punya berapa? RM35, RM19, 50 sen. RM45, RM24, RM15, 12 sen. Seriously tak sangka harga murah gila. Tengoklah tu macam-macam pilihan ada. Seafood, ayam, daging, itik, macam-macam jenis berbola. Pilihan sayur pun banyak sangat. Yang penting semuanya fresh. Ada 4 jenis menu untuk mala. Siapa suka spicy boleh pilih mala tang atau mala goreng. Kalau tak nak spicy boleh pilih tomato tang atau sup herba tang. Kat sini ada 5 level of spicy. Kalau korang nak pedas-pedas manja boleh pilih pedas baby. Untuk mala tang saya tambah susu. Kuah dia rasa pedas-pedas creamy. Mala goreng ni sedap gila, memang favourite saya. Untuk yang ada bawa anak kecil jangan risau. Korang boleh pilih sup herba tang. Kat sini pun ada macam-macam jenis snacking yang korang boleh try. Semua sedap dan kena dengan tekak Melayu. Untuk snacking yang saya ambil ni, 3-3 adalah best seller. Semuanya sangat sedap. Korang memang kena try. Air kat sini free je dan free flow tau. Kalau nak buat sos ala-ala Sukiya pun boleh. Bagi saya makan kat sini sangat berbaloi. Harga murah, tempat selesa, portion besar, sedap dan yang penting dijamin halal. Siapa yang tengah craving halal malatang, korang boleh datang ke My Panda Mala. Terletak betul-betul di belakang Times Square.